Bayangkan ada orang memberi anda modal RM500,000 untuk berniaga. Dan syaratnya dalam masa seminggu anda mesti pulangkan semula modal itu. Apa yang anda akan buat untuk dapat untung paling besar? Saya tunjukkan satu cara. Pertama, simpan RM500,000 itu dalam akaun tetap setahun. Kemudian guna buku simpanan tersebut sebagai cagaran untuk buat pinjaman. Biasanya anda boleh pinjam sehingga 90% nilainya, iaitu RM450,000. Dengan RM450,000 itu, anda beli sebuah rumah secara tunai. Sekarang anda ada apa? Anda masih ada simpanan tetap RM500,000 dan sebuah rumah bernilai RM450,000 yang sudah habis bayar. Langkah seterusnya, cagarkan rumah itu di bank lain. Anda boleh dapat pinjaman 70% nilainya, yaitu RM315,000. Wang ini boleh dijadikan deposit 30% untuk beli hartanah, bernilai RM1,050,000. Selepas semua langkah ini, anda pegang simpanan tetap RM500,000. Hartanah bernilai kira-kira RM1 juta, 1,45 juta. Sekarang dalam 7 hari, anda mesti pulangkan semula modal RM500,000. Bagaimana? Jual rumah RM450,000 itu, anda dapat semula wang tunai, masih kurang RM50,000. Cagarkan sebahagian hartanah bernilai RM210,000 di syarikat kewangan kecil, pinjam RM50,000, cukup untuk kembalikan modal. Hasilnya selepas modal dipulangkan, anda masih ada simpanan tetap RM500,000. Hartanah, kira-kira RM1,100,000. Hutang bank, RM450,000 hutang. Beli rumah, RM500,000, RM785,000. Hutang syarikat kewangan, ringgit Malaysia 50,000. Jumlah hutang, kira-kira ringgit Malaysia 1,285 juta. Jumlah aset, kira-kira 1,6 juta. 1,6 juta, tolak 1,285 juta. Sama dengan anda sudah untung RM315,000. Kalau anda kerja keras yang malam tapi masih tiada simpanan, atau ada duit tapi hanya biarkan beku dalam bank, atau mahu tambah pendapatan tapi takut rugi, takut hutang menimbun, maka buku Dari Hutang ke Kaya memang ditulis untuk anda. Bila anda habis baca, anda akan sedar semua rahsia buat duit syarikat besar ada dalam buku ini. Lebih 100 cara jana wang yang pintar, kawal aliran tunai, rebut peluang pelaburan, bina pendapatan pasif. Buku ini akan ajar anda urus belanja, kumpul aset untuk maksimumkan untung, dan faham strategi pelaburan supaya wang anda terus berkembang. Ini bukan buku kaya cepat. Ini adalah buku yang ajar cara buat wang kejar anda. Saya yakin sesiapa yang benar-benar faham isi buku ini, dalam masa 3 tahun struktur kewangan mereka akan berubah sepenuhnya. Selain itu, buku ini juga dedahkan salah faham tentang instrumen pelaburan, supaya anda elak risiko, nampak gambaran penuh kewangan pribadi, dan yakin buat keputusan yang tepat. Daftar dan dapatkan buku ini sekarang juga